Pasangan memang handsome, cantik, tapi kita pula rasa insecure. Assalamualaikum, hai semua. Bila pasangan kita ni handsome, cantik, bergaya, kadang-kadang kita sendiri pula jadi tak yakin pada diri sendiri. Dalam otak ni duk fikir, takut si dia ni kena rampas, takut kena sondor, takut kita ni tak cukup untuk dia. Tapi tahu tak, cinta yang sebenar ni dia tak akan diukur melalui paras rupa semata-mata, tapi pada hati dan juga kesetiaan. Kalau dia dah pilih kita tu, bermakna ada sesuatu yang istimewa yang mungkin kita sendiri tak nampak. Orang lain pun mungkin tak nampak. Dia je nampak istimewanya kita. Jangan jadikan insecure tu memusnahkan kebahagiaan yang kita dah dapat ni. Mudah kata, keyakinan tu memang jadi kunci lah. Sentiasa improve diri. Pasangan yang baik ni dia tak cari yang paling cantik dalam dunia, tetapi dia cari yang tenang apabila bersama. Dan kalau sekarang ni anda masih belum ada jodoh lagi, jangan takut untuk terus berusaha. Anda kena melangkah, kena ada tindakan untuk mencari orang yang baik untuk diri anda. Yang penting, kena cari yang tahu menghargai. Tak tahu nak cari jodoh kat mana? Jom cari dekat dalam Tiljana.my, portal cari jodoh Muslim Malaysia. Mungkin anda adalah alumni kami selepas ni. Jom start sekarang.